Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini 1 Jun 2025 genaplah 17 tahun penubuhan Perbadanan Pengurusan Siswa Pekerja dan Pengurusan Awam SWCOP. Sepanjang 17 tahun, kami terus komited memastikan pengurusan siswa pekerja dan pengurusan awam dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan yang paling penting sekali bertanggungjawab untuk satu matlamat bersama, iaitu menjadikan Malaysia bersih, indah dan sejahtera. Hari ini, SWCOP beritizam mentransformasikan sistem penyampaian menerusi penekanan dan pematuhan prinsip 3S, iaitu super fast, super accurate and super efficient. Juga menyantuni semua pemegang taruh secara situasi menang-menang agar mengekonomikan pengurusan siswa pekerja dan pengurusan awam dicapai secara komprehensif. Kami yakin bahawa setiap perubahan dalam pengurusan kebersihan hanya dapat dicapai apabila setiap individu memainkan peranan. Setiap langkah kecil mampu membentuk asas kepada sebuah persekitaran yang mampan berlandaskan semangat. Bermula dengan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua warga kerja SWCOP, rakan strategik dan seluruh rakyat Malaysia atas sokongan selama ini. Selamat ulang tahun ke-17 buat SWCOP. Terima kasih.